siapa yang menghina anak yatim, tuan-tuan, dia sebenarnya menghina kepada perjuangan Nabi Muhammad sebagai seorang anak yatim. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau kita tak nak bantu, kita tak boleh bantu, jangan menghina kepada ibu-ibu yang menjaga anak yatim, ibu tunggal lah pasal ayah yang meninggal kan. Ataupun pusat-pusat anak yatim, ya, kalau di sekolah tu ada anak yatim, ada anak kita ke anak orang lain, cikgu lah kena tengok kan, dia kutuk kepada anak yatim pasal dia tak ada ayah, siapa yang nak memperjuangkan dia? Ya. Kalau siapa yang menghina kepada anak yatim dan penjaga anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, inilah mindset Fir'aun. Yang kita kena bertaubat pada 10 hari yang terawal Zulhijjah ini. Kalau tidak, kita ni ya, mengerikanlah kan. Cara berfikir korup itu dia dah masuk ke dalam pemikiran kita kerana tidak menghargai waktu fajar, tidak menghargai kepada 10 hari awal yang hebat ini. Ya, kita boleh derma, kita boleh derma.